Alright, hi, welcome back to our Chemistry SPF channel. So untuk hari ini saya akan teruskan kepada bahagian 2 untuk bab redox, which is about pengoksidaan dan penurunan dari segi oksigen. Okey, kejap saya tulis dulu. Penurunan dari aspek lah, kita pasal letak aspek oksigen. Saya just ringkaskan je the title. Okay, so this nothing to do lah with the title. Okay, so untuk pengoksidaan dan penurunan, seperti yang saya beritahu sebelum ini, kita ada beberapa ciri untuk dikenal pasti. Okay, so antara cirinya adalah oksigen. Okay, so first apa yang kita kena faham adalah, okay, kita baca dulu statement yang dia dibagi ni. Okay, actually yang explanation saya pada hari ini akan fully fokus pada muka surat 4 dan 5 sahaja. So saya takkan tunjuk textbook kepada you, I akan only tunjuk my notes. So you boleh refer your textbook and jot down lah important points. Okay, so saya mulakan dengan yang ni. Tindak balas pengoksidaan berlaku apabila satu bahan tindak balas mengalami penambahan oksigen. The point is, bahan tindak balas penambahan oksigen. Highlight the point, bahan tindak balas penambahan oksigen, and penurunan bahan tindak balas kehilangan oksigen. So basically kalau you nak ingat dengan cara yang mudah, you boleh kata macam ni. Okay, pengoksidaan. Okay, nama pun pengoksidaan ni, how I remember lah. Okay, nama proses dia pengoksidaan. So pengoksidaan maksudnya dia terima oksigen, settle, ataupun dapat oksigen ke, tambah oksigen ke, apa-apa lah, as long as it indicates that it gets oxygen. Okay, and penurunan. Okay, penurunan dia turun. So when turun, oksigen hilang. So ingat macam tu je, hilang oksigen. So nanti saya akan tunjuk pada analogy macam mana the concept works. Okay, so ini di muka surat seterusnya, muka surat 5, yang dia terangkan tentang the whole concept of this thing. Okay, so saya akan tulis balik the persamaan untuk bagi you lebih faham, lebih clear. So 2 mg, okay, mg adalah sejenis atom, tambah CO2 menghasilkan 2 MgO dan juga C. Okay, so ini adalah persamaan you. So sekarang you kena compare yang mana mengalami pengoksidaan, yang mana mengalami penurunan, yang mana ejen pengoksidaan, yang mana ejen penurunan dan sebagainya. Okay, so first kita kena compare benda yang sama. Apa saya maksudkan dengan benda yang sama? Kalau you target magnesium, you kena compare dia dengan magnesium oksida. Kenapa sini pun ada magnesium, sini pun ada magnesium? You tak boleh compare magnesium dengan carbon. You compare dua ni, salah. Faham tak? Okay, so please take note that thing. Tu first. So sekarang partnernya saya akan highlight macam ni lah. Okay, magnesium dengan magnesium oksida, carbon dioksida dengan carbon. Okay, so ni sifat apa? Okay, jom kita tengok. So you tengok magnesium ini, yang ini perbezaan dia, yang ini tak ada O, yang ni ada O. Nampak tak? Ni tak ada O, ni ada O. So this indicates that Mg, which is magnesium. Okay, kenapa saya kata magnesium bukan magnesium oksida? Sebabnya kita akan kata bahan yang mengalami pengoksidaan atau penurunan. Kita takkan kata hasil mengalami pengoksidaan atau penurunan. Faham tak? Kenapa? Sebab you nampak tak definisi? Saya minta you tadi highlight. Suatu bahan tindak balas. So we will focus to the bahan. Okay, kita akan compare lah tapi. So magnesium oksida. So the thing is magnesium mengalami pengoksidaan. So kalau magnesium mengalami pengoksidaan, obviously carbon dioksida, dia menjadi carbon saja kat sini. Nampak tak? So when dia daripada carbon dioksida jadi carbon, it means dia hilang oksigen. Sini ada oksigen, sini tak ada oksigen. Kira kah bahan ada oksigen, kah hasil tak ada oksigen? Dia hilang oksigen. So it shows CO2 mengalami penurunan. Tu je konsep dia. Konsep dia compare macam tu je.
Okay, settle yang ini. Apa lagi you kena faham? Okay, you kena faham dari side ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan. Okay, saya tulis balik. Ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okay. Okay. So macam mana ingat benda ini? Okay, konsep yang saya gunakan to my students untuk ingat benda ni adalah saya akan kata macam ni. Kalau dia ejen pengoksidaan, ejen tau, maksudnya dia ni mengalami penurunan. Saya kata macam tu je. You ingat ejen ni kontradik dengan proses. Faham tak? So in current case, ejen pengoksidaan adalah yang mengalami penurunan. So siapa yang mengalami penurunan? Karbon dioksida. So jawapan dia karbon dioksida. Ejen penurunan kontradik. Dia ejen penurunan, so dia punya partner adalah pengoksidaan. So Mg settle. Tetapi ada lagi satu, dia akan tanya yang ni. Bahan yang dioksidakan dan bahan yang diturunkan. Dia akan tanya benda ala ni. Okay, yang ini you kena berhati-hati sikit. Kalau dia kata bahan yang dioksidakan, bahan yang diturunkan, itu tak sama dengan ejen, itu different. So bahan yang dioksidakan maksudnya bahan yang mengalami pengoksidaan. Faham tak? Kalau dia ada perkataan ejen baru dia kontradik. Yang ni tak ada perkataan ejen, so dia tak kontradik. So bahan yang dioksidakan adalah bahan yang mengalami pengoksidaan. So the answer is magnesium. Bahan yang diturunkan, yang mengalami penurunan siapa? CO2. So this is what it means. Okay, you boleh baca, you boleh faham. Saya harap you boleh faham lah. Okay, so this how the whole concept goes. So dalam exam dia akan fokuskan pada aspek mana? Biasanya dia akan fokuskan pada aspek mengenal pasti proses dan juga aspek ejen. Okay, dia akan tanya ni je. Ini yang biasa dia tanya. So please betul-betul faham benda ini. Kalau you tak faham, please comment down. Saya akan bagi more examples in the coming videos. Boleh ke? Tetapi untuk menguji minda you, kita boleh try satu latihan. Kejap, saya tunjuk kat bawah. So ni satu latihan kendiri yang saya prepare for you. Just simple-simple je. Try buat this one and comment down your answer in the comment box. So saya harap semoga you faham apa yang saya cuba sampaikan dalam video ini. And saya akan jumpa you in another one video. So sekian, terima kasih and bye.